Kuat sekali Okey. Ribat Fatimah Azhara dan juga Jatan Kuat International membawakan kepada anda Makcik Tanya. Dipersilakan Ustaz Azhar Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan pengurusi majlis kita pada malam ini, yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata aluan berapi-api, yang kita kasihi pimpinan pengasas Ribat Fatimah Zahra, Puan Irma Fatimah Ar-Rahmat selaku penganjur majlis himpunan muslimat muslimin pada malam ini, semua ahli khidmat Ribat Fatimah Zahra, juga yang kita muliakan Tuan Tanah Datum Kop International Sdn Bhd, Yang Mulia Tengku Khairul Azwan bin Yang Mulia Tengku Abdul Samad, Ketua Pelaburan PKNS, Gawai Pemantau Operasi Datum Kop serta pengurusan Datum Kop International Sdn Bhd yang telah menyediakan tempat yang cantik molek ini. Saya dimaklumkan tempat ini tempat orang kahwin tak? Alhamdulillah. Moga-moga bersemangat nak kahwin lagi. Anak-anak seni dan artis yang hadir, alhamdulillah kamu semua adalah tetamu Allah pada malam ini. Kita harapkan apa yang kita buat ini laku di sisi Allah sebagai amal baik, ditulis dalam buku amal kita, menambahkan darjat kita di sisi Allah, menjadi harta yang berguna ketika kita dipanggil bertemu dengan Allah untuk kita bawa di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Semua maklum malam ini kita bersoal jawab, dan akhir sekali nanti sampai kepada penghujungnya makcik tanya, ustaz jawab. Mana satu makcik pun tak tahu, nampak tak makcik lagi ni. Jadi yang mula-mulanya saya jawab dulu daripada kertas-kertas soalan. Terdahulu diucapkan terima kasih kepada yang bertanya, kerana orang yang bertanya ni dia paling banyak dapat pahala, bukan yang jawab. Sebab dia tanyalah, kita dapat berkongsi pengetahuan. Ada orang dia tegur, dia kata kenapa buat soal jawab, kenapa tak buat ceramah aja? Soal jawab ini dia setengah daripada agama kita. Kita buka Quran penuh dengan soal jawab. Ada ayat Allah tanya Nabi, ada ayat Nabi tanya Allah. Ada ayat Allah tanya malaikat, ada ayat malaikat tanya Allah. Ada ayat Nabi tanya malaikat, ada ayat malaikat tanya Nabi. Ada ayat umat tanya Nabi, ada ayat Nabi tanya umat. Soal jawab itu menjadi separuh daripada agama kita. Soalan yang pertama, apakah hukum seorang perempuan melakukan solat jamak ketika pulang ke kampung sendirian? Doakan saya cepat dapat jodoh, tak? Soalan pertama daripada janda. Okey. Tak tahulah janda kan anak dara, tak apalah. Okey. Bila orang kata panjangkan mudahkan jodoh saya, kita kata amin. Kita tak berdoa pun tak apa. Ada orang di hantar surat, dia kata anak saya akan lakukan pembedahan esok, tolong doakan agar selamat dan cepat kembali sihat. Saya hanya jawab amin. Sebenarnya amin sudah cukup. Tahu tak benda mana amin? Amin ni artinya Allahumma stajib lana wa la tukhayyib raja'ana. Ya Allah, makbulkanlah permintaan kami ini, janganlah kiranya kau hampakan perharapan kami ini. Itu mana amin. Itu yang kita doa amin amin tu. Panjang maksud dia. Baik. Dia balik kampung.
balik rumah mak dia. Dia duduk Kuala Lumpur, kerja Kuala Lumpur, jadi artis di Kuala Lumpur ni, ahli seni di Kuala Lumpur. Faham? Tapi balik kampung duduk mana? Duduk Gua Musang. Contoh. Okey. Dia balik di kampung Gua Musang, mak dia duduk sana, dia tak duduk sana, dia rumah sini dah. Beli rumah di sini, okey, menetap di sini, mustautin di sini, kawan-kawan semua di sini. Balik ziarah orang tua. Okey. Jadi begini. Bila kita tidak lagi duduk di tempat asal kita, kita sudah berpindah. Bermakna kita bertukar tempat tinggal. Walaupun asal kita dilahirkan di Gua Musang, rumah tu dah. Walaupun kawan dan anak beranak kita semua masih ada di situ, kita sudah menetap di KL, tempat tinggal kita KL. Bukan lagi Gua Musang. Jadi bila kita pergi ke Gua Musang, kita dikira musafir. Dalam perjalanan pergi, kita musafir, boleh jamak qasar. Dalam perjalanan balik Gua Musang ke KL pun musafir, boleh jamak, boleh qasar. Yang jadi persoalan, di kampung mak kita tu boleh tak jamak qasar? Jawapannya kena tengok dulu. Niat kita nak balik kampung berapa hari? Kalau kita niat nak balik 3 hari atau kurang, 3 hari atau nak balik 2 hari atau nak balik 1 hari saja, atau nak balik sejam saja, maksudnya tidak lebih dari 3 hari. Faham? Okey? Nak balik 3 hari saja, nak balik 2 hari saja, nak balik 1 hari saja, maka sampai di kampung Gua Musang tadi, awak masih berstatus musafir yang singgah. Faham? Bila status diri kita musafir, boleh jamak, boleh qasar, 3 hari 3 malam di kampung mak ayah kita. Nah, sebab yang nak bolehkan kita jamak qasar itu ialah status kita. Aku sekarang boleh jamak atau tidak? Boleh. Kenapa? Kerana aku musafir. Itu jawapan dia. Aku sekarang dah sampai di rumah aku sendiri, boleh jamak ke tak? Tak dah, kerana hilang nama musafir. Baru kita faham. Tapi kena ingat, 3 hari itu tidak masuk hari pergi, tidak masuk hari balik. Faham tak? Habis bengong jadi muka. Faham tak? Itu buat majlis ilmu tak? Supaya hilang kebengongan itu. Faham lagi? Nah, untung mengaji dah. Kita mari bengong, balik cerdik. Tak apa mengaji, okey? Begini maksudnya. Hari ini hari apa? Kak Remah jawab. Hari ini hari apa? Usia, faktor usia, okey. Hari ini hari Sabtu, okey. Hari ini Sabtu, balik ke Gua Musang, okey. Esok Ahad, lusa Isnin, lepas tu Selasa. Bila nak balik KL? Rabu, okey. Tengok ni, ingat sampai mati. Hari ni balik bertolak ke kampung Gua Musang lah. Balik Kuala Ketir lah. Dah balik ke Johor lah. Hari Sabtu. Faham? Ahad, Isnin, Selasa. Bila nak balik KL semula? Rabu. Rabu nak bertolak balik dari Gua Musang ke KL, dari Alustar ke KL, dari JB ke KL, dari Kuantan ke KL. Faham? Maka hari pergi tidak dikira Sabtu. Hari balik tidak dikira Selasa. Tinggal berapa hari? Jadi awak sebenarnya dikira 3 hari saja. Boleh jamak, boleh qasar. Ingat lagi? Angguk. Takut angguk saja. Tak faham pun. Nak balik hari ni, nak balik Alustar hari ni, nak balik Kota Baru hari ni, nak balik JB hari ni, nak balik Kuantan hari ni. Faham? Hari apa hari ni? Hari Sabtu. Tadi bertolak balik pukul 11 pagi sampai pukul 6 petang. Hari Sabtu. Tidak dikira. Tak kira. Hari nak balik sini ke sini, balik hari apa pula? Nak balik semula KL. Selasa. Tinggal Ahad, Isnin, Selasa. Hari Rabu balik sini. Ahad, Isnin, Selasa. 3 tak dikira. Maksudnya kamu masih musafir. Yang menyebabkan kamu tidak lagi nama musafir ialah kamu pergi ke rumah ibu bapa kamu atau pergi ke sebuah negeri untuk 4 hari dan ke atas. Faham lagi? Kita nak pergi hari ni, nak pergi mana? Nak pergi makan angin di Kota Baru. Hari ni hari Sabtu. Nak duduk Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Bila nak balik? Khamis. Tambah 1 jari. Tak cukup jari.
Hari pergi, hari Sabtu tidak dikira. Hari balik, hari Khamis tidak dikira. Tinggal berapa? Kamu dikira 4 hari saja duduk di Kota Baru. Hilang nama musafir, namalah kamu pemukim Kota Baru. Haram jamak, haram qasar. Faham? Okey. Kita bila travel 2 marhalah ke atas, 85 km ke atas, kita bergelar musafir. Okey. Sampai bila kita hilang nama musafir? Jika kamu singgah ke sebuah negeri 4 hari. Hilang nama musafir. Kalau kamu singgah ke sebuah negeri 3 hari, tak hilang nama musafir. Kerana arti pemukim, orang yang singgah pada satu tempat sekurang-kurang 4 hari. Jelas lagi ya? Rasa jelas dah, apa lengah dah aku kabur. Faham lagi? Nah. Soalan seterusnya. Apakah hukum sekiranya kita tidak menghabiskan pengajian ilmu tauhid, akidah, fiqh atau tasawuf? Okey. Dia pergi belajar tapi tak habis. Faham? Tak, dan habis kitab dia yang habis dulu. Faham lagi? Belajar dah fiqh tapi tak dang sampai bab haji, meninggal dunia. Okey? Belajar dah tasawuf tapi baru 3 bab tentang ilmu hati, sudah balik dah ke pangkat balik ke rahmatullah. Faham? Maka hukumnya tak ada mengapa. Allah tak tanya mengaji tamat ke tidak. Allah tanya pergi ke tidak. Itu saja. Faham lagi? Dia tak suruh, dia tak wajib kita jadi ustaz, ustazah. Faham? Tak wajib kita jadi alim. Pergi dengar. Faham? Tak faham tak apa. Sebab tu orang yang belajar Quran, kerana apa? Kerana dia nak solat. Kata ulama, dia pergi belajar tapi lidah dia keras. Faham? Lidah ni hanya lembut ketika karaoke. Ketika mengaji lidahnya keras macam kayu. Faham? Maka dia tak dapat sebut dengan betul. 3 tahun dah belajar Quran, dia pun semayang, pelak dia tu sah. Kenapa sah? Baca tak betul. Kerana diberi kelonggaran. Kenapa? Orang ini sudah rajin belajar tapi masih belum pandai. Maka agama maafkan dia. Nampak lagi? Tak ada masalah. Allah tak tanya kenapa mu baca macam tu. Faham? Wahai megedu, wahai megedu. Faham? Nampak? Pakai BMW. Faham? Wahai megedu. Faham? Tapi bukan arti yang hadirlah yang tak mari. Dah? Faham? Tapi kalau orang yang tidak pergi belajar Quran, dia cuai mengaji Quran, lalu dia semayang, dia baca tak betul, tidak sah. Faham lagi? Jadi kita sudah masuk kelas, faham? Sudah hadir majlis ilmu tapi tak pandai. Nampak? Kerana kita lemah, kita lembab, tidak ada rezeki, Allah tak bagi kita pandai. Faham? Tak ada masalah. Kerana yang wajib pergi. Faham? Pandai tak pandai Allah tak tanya. Faham lagi? Jadi kalau kita mati dulu tak ada masalah. Faham lagi? Sekadar mana yang kita boleh buat, sekadar kita hidup saja. Kita bercita-cita untuk belajar ilmu agama supaya aku dapat tahu apa yang Allah suruh aku buat. Tapi didahului oleh kematian. Tak ada masalah. Yang jadi masalahnya kita tak mati lagi, akal sudah mati. Faham? Baru 3 bulan duduk mengaji, berhenti mengaji. Faham? Ni buka kelab tarian pula. Barulah tak betul lagu tu. Faham? Kalau mati tak ada masalah. Nampak? Allah Maha Pemaaf. Okey? Belajar, pergi belajar. Tak ada rugi apa pun. Faham? Masa je tak rugi juga. Tak ada rugi masa kita. Sebab kita ni hidup, faham? Allah bagi pinjam nyawa. Tengok masa Covid. Ramai nak mati. Siapakah masa Covid baru ni dia mati? Siapa angkat tangan? Betul tak? Jadi kenapa Allah hidupkan kita? Kenapa tak matikan dengan grup-grup Covid lagi tu? Kerana kita hebat. Ada hebat apa? Itu nikmat Allah bagi. Orang lain mati, mu hidup. Supaya kita sempat belajar.
Faham? Banyak dulu kita cuai, dapatlah belajar. Kalau mati tak boleh belajar dah. Faham? Tiba-tiba hidup pun tak belajar juga. Baik mati. Faham? Soalan seterusnya. Saya nak tanya. Tak payahlah terus tanya, buang masa. Tak usah kata tanya. Dah terus tanya. Arwah ayah dan mak saya dah berpisah. Selepas 20 tahun berpisah, ayah saya terkena stroke. Semasa waktu sihat, dia serumah dengan isteri barunya. Lepas tahun lebih, isterinya hantar arwah ayah saya ke kampung, tinggal dengan nenek saya, sehingga beliau meninggal. Dah mana soalan? Ni cerita drama. Bagi Kak Irma berlakon. Faham? Ni bukan soalan. Ni cerita je, dia nak luah je. Nah. Tak apalah, kita dengarlah cerita dia. Nah. Buatlah soalan sikit. Nah. Nak cerita gini tak ada. Kita pun tak berapa nak dengar. Banyak cerita lain lagi best. Ayah dia kahwin dua, okey? Kahwin dua, okey? Duduk rumah bini muda. Bila ayah dia sakit, bini muda dia hantar ke rumah nenek. Biasalah tu. Dah. Ingat tu. Masa sihat ni lah orang suka kita. Betul tak? Bila kita sakit, nampak tak? Anak tak suka mak. Tahu? Anak tak suka mak. Anak tak suka ayah kalau mak ayah sakit. Tengok kalau mak dah sampai tak kena tukar pampers, kena buang najis merata-rata apa semua. Semua anak tak nak bela. Kak Along kata rumah ai tak boleh, paip jauh. Jauh paip, nak basuh mak jauh. Kata Kak Ngah pula rumah ai lagi tak boleh, ai kerja, laki ai kerja, anak semua sekolah. Jadi tinggal mak seorang-seorang, kalau mati macam mana? Semua tak nak bela. Pasal apa? Pasal mak itu tak ada benda. Ada pampers je kena tukar. Tapi tiba-tiba dapat tahu mak tu ada dalam akaun bank dia 280,000. Semua nak bela. Kalau kata duduk rumah ai lah, senang. Ini contoh. Okey? Itu yang berlaku. Bila kita sakit, masalahnya kena faham. Orang sakit menyusahkan orang. Betul? Mak sakit, anak berulang hospital. Bukan kata nak naik lift susah, nak parking susah. Faham? 2 kali sehari kena pergi. Nak kerja lagi, nak parking hospital lagi, nak kerja naik lagi, berebut dengan misi lagi lift. Nak masuk dalam pula, kena keluar lagi. Salah beli pula. Mak kata nak nasi kapit nyo, kita bahan nasi kapit ikan. Kena tukar balik. Bila sakit menyusahkan orang. Sebab tu Nabi doa jangan menyusahkan orang bila tua. Nampak? Menyusahkan apa? Anak kita sendiri. Padahal kalau anak tu faham banyaknya jasa ibu bapa dia, dia tak rasa susah. Tapi begitulah lumrah hidup. Bila molek semua orang suka. Bila tak molek tak ada orang suka dah. Betul tak? Tengok muka kita dengan masa muda dulu. Betul tak? Muka kita tengok masa umur 17, 18. Cuba kita tengok muka. Balik tengok gambar muka 17. Masa form 5. Huyo! Faham? Pasal apa? Muda. Molek. Kita pun suka. Faham? Sekarang muka kita tengok. Bukan orang lain. Kita sendiri tak suka tengok. Faham tak? Betul tak? Kita sendiri tengok meluat. Ada muka lain ni. Orang lain lebih lagi. Kita sendiri pun sakit hati tengok muka. Kenapa begitulah lumrah. Jadi ingat, kalau kita dah ada suami bersama kita, menjagalah. Ada mak sakit duduk rumah kita, jangan bagi ke orang. Rebut peluang itu. Itu syurga, Bu. Dulu kita banyak salah, banyak dosa, banyak tak betul. Sekarang Allah nak bayar cash kita, nak hapuskan dosa kita, dia bagi laki kita sakit. Kita pun jaga betul-betul sampai laki kita mati. Faham?
Lalu kemudian akhir kita pula mati, dosa dah tak ada. Mana dosa? Allah sudah ampunkan. Bakmu jaga makmu dulu. Dulu mu jaga lakimu sampai mati. Itu semua pahala. Nampak? Kita dapat anak jahat, anak derhaka dan sebagainya. Semua tu kafarah bagi ibu bapa. Allah nak hapuskan dosa ibu bapa, Allah beri anak derhaka, jahat. Susahnya ibu bapa sebab seorang anak ni, maka ibu bapa itu ahli syurga. Kenapa? Kerana jahat anak tadi. Ibu bapa redha dan sabar. Faham? Aduhlah. Soalan seterusnya. Apa hukum saya masih teringat kepada suami saya? Dia sekarang dah kahwin lain. Padang mukamu. Kita soal jawab santai-santai, tak perlu serius-serius. Okey, kita nak faham. Hukum teringat kepada siapa pun tidak salah. Faham? Kita dah ada suami, teringat boyfriend lama, tak salah. Yang salah sengaja mengingat-ingat. Kerana teringat, kita tak boleh jaga. Hati manusia mudah mengingat apa yang dia pernah lalui. Lebih-lebih lagi kalau orang itu individu yang dia suka. Tak usah kata manusia yang kita kasih, kucing yang kita suka pun masih teringat-ingat kalau hilang. Betul tak? Kita sayang sangat kucing tu. Nampak? Kucing apa yang telinga kewek tu? Telinga folding tu. Lupa nama dia ada. Scottish folding, kan? Kucing ni jangan main-main. Kalau telinga lipat, mahal. 16,000 seekor. Faham? Tapi kalau anak dara telinga lipat, 600 saja dia bayar. Nampak? Itulah hebatnya binatang. Betul tak? Kan betul. Kucing kalau yang tak ada hidung, hidung leper tu, hidung dopok tu, mahal tu. Kaki pendek, hidung dopok. Faham? Itu mahal. Tapi kalau anak dara tak ada hidung, mak dia kata RM15 ni. Nampak tak? Jadi kalau kita teringat bini orang pun, pasal dulu bini orang tu masa dia anak dara, dia bercinta dengan kita, nikah dengan suami lain, kita teringat, tidak berdosa. Yang salah ialah kita berusaha mengingat-ingat bini orang, haram. Lepas tu ulama kata kalau ada simpan gambar girlfriend kita dah kahwin dah, wajib buang, pulang balik ke tuan. Nampak? Kerana ini bini orang. Faham? Kerana dia akan menjadikan kita nak melihat, mengambil keseronokan, khayal dan sebagainya. Nah, teringat tak salah. Faham? Sebab hati manusia dia mudah sensor, mudah teringat. Sebab tu Nabi kata orang yang menangis ketika kematian masuk neraka. Lalu Nabi anaknya Ibrahim mati demam panas umur setahun, Nabi menangis. Datang sahabat komplain, "Ya Nabi, kamu dulu kami menangis, kamu kata masuk neraka. Nabi menangis, anak mati, boleh pula." Sahabat mari komplain Nabi. Nabi tak marah. Nabi kata yang ku larang tu bukan menangis, tapi berteriak, bertempik, melolong-lolong. Nampak? Itu yang dilarang. Okey? Adapun menangis sedih, hukumnya harus. Kerana manusia itu dia ada hati. Hati itu tempat perasaan. Bila kehilangan yang tersayang, dia datang, air mata keluar. Itu harus. Faham? Yang dilarang bertepik. Laki aku, laki aku, laki aku. Bertepik itu dilarang. Itu niyahah. Betul tak? Banyak orang dia bertepik, laki dia mati. Tengok pada bertepik tu janganlah. Nak 5 bulan nikah pula. Faham? Nampak? Tak bagus rupa ni, tak setia. Orang lelaki kalau mati bini tak kahwin dah. Betul tak? Life before Nexstar, we had a flea problem. But once we got Nexstar, things got better. That's because Nexstar is a flea and tick topical that provides 30 days of high-speed protection. It's always on guard, so you don't have to be.
Jadi teringat tak ada masalah. Teringat girlfriend lama, teringat boyfriend lama, teringat tunang lama, teringat janda kita, tidak salah. Yang salah duduk saja-saja mengingat-ingat. Faham? Melayan perasaan seronok duduk payam. Faham? Itu dilarang syarak. Faham lagi tu? Teringat lain, dia terlintas. Soalan seterusnya, macam mana nak elok bersifat riak dalam beribadah? Okey, dia beribadah bagus, tapi riak. Macam mana nak buang riak tu? Sebelum nak buang riak, faham dulu apa arti riak, baru boleh buang. Okey, lami kita, kalau kita tak kenal, kita buang benda lain. Nampak? Okey? Di balik kampung nampak mak dia kata, "Mek tolong ambil korang." Nampak? Tolong ambil korang. Anak orang KL dia ambil Quran. Mak dia minta korang aku kunyuk. Faham? Dia tak kenal barang. Faham lagi? Begitulah kita nak buang riak. Apa itu riak? Belajar dulu. Riak artinya talabul manzilati fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Tu makna riak. Ulang balik. Arti riak talabul manzilah fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Terjemah bahasa Melayu, mencari kepujian dengan melakukan amal ibadat. Okey. Amal ibadat contoh, dia baca Quran, suruh nak berniat dapatkan habuan kerajaan 1000 sebulan. Kerana hafal Quran dapat allowance 1000 sebulan. Maka dia baca Quran bukan kerana Allah, kerana nak 1000 sebulan. Itu riak namanya. Nampak? Tu imam dia semayang kerana nak gaji 2000 sebulan. Itulah riak namanya. Faham lagi? Bukan kerana Allah. Tapi kalau dia semayang jadi imam kerana Allah, kemudian dapat gaji 10,000 pun halal. Hatinya bukan kerana gaji, hatinya kerana Allah. Faham lagi? Kita sedekah supaya orang puji. Kita nak sedekah dah, syaitan kata, "Syekh, nanti dulu tak ada orang lagi ni." Dia pun masuk balik duit. Faham? Orang tak nampak. Bila ramai dah orang, dia pun ceng-cereng. Faham? Supaya orang nampak, orang kata bagus dia ni. Faham? Itulah riak. Faham lagi? Riak, rosak amal kita, tak ada gaji. Kerja ada, gaji tak dapat. Akhirat nanti. Rugi tak? Lengah saja. Dah. Dia nak suruh orang puji dia. Faham? Syaitan pandai. Dia kata, "Hajjah, kamu bagus." Syaitan kata, "Tiap-tiap malam semayang tahajud witir. Dah 20 tahun dah. Orang tak tahu. Tulislah sikit dalam Facebook." Faham lagi? Nampak tak? Kita pun tulislah kita solat dah 2 rakaat. Tak, pukul 1 malam kita tengok dia punya page ting bunyi. Kita tengok dan tahajud. Ini penyakit. Setelah digoda syaitan. Supaya apa? Supaya segala tahajud kita hancur lebur. Faham? Tu. Kita ni 3 orang membodohkan kita. Yang pertama, manusia bodohkan kita. Yang kedua, syaitan bodohkan kita. Yang ketiga, kita sendiri bodohkan diri sendiri. Faham lagi? Betul tak? Itulah duk berpusing hari-hari. Dia balik dari Mekah tu, dalam kapal terbang tu, dia senyum dah. Kenapa bang senyum bang? 2 jam dah flight, senyum mungkin seorang ni. Dia kata, balik ni orang panggil aku haji lah. Faham? Tu yang seronok tu. Faham? Letterhead dah buat dah. Haji Usman. Nampak tak? Dia niat supaya balik Mekah, orang puji dia, bagus. Kerana pergi Mekah, dapat title haji. Na'udzubillah. Orang panggil haji tak salah, dapat pahala. Siapa panggil orang haji kerana nak hormat orang tu, nak muliakan dia, dapat pahala. Title haji, panggil orang haji, bukan sunnah, tapi hukumnya boleh. Okey? Bila kita panggil haji kerana muliakan dia, hukumnya dapat pahala kita. Tapi kalau orang tak panggil haji, jawablah juga. Faham? Kerana mak kita bagi nama tak ada haji. Faham?
Kita pergi haji, kan letih pergi haji 4-5 hari dalam keadaan panas nyamuk macam ini tak. Balik duduk di KL, orang panggil kita Aida, kita senyap. Aida, Haji Aida, faham tak? Baru nak paling, bukan Aida sinilah, Aida lain, faham? Haji Ismail, ya saya. Kalau ayah anak siapa kurang ajar ni? Nampak? Aku pergi haji habis 40,000, dia panggil ayah saja. Faham? Ni bodoh. Faham? Tak? Kita letih buat haji bukan kerana manusia, kerana Allah wajibkan. Aku harapkan Allah terima. Balik mu nak panggil nama, panggil haji, semuanya boleh. Tak ada masalah sikit pun. Betul tak? Jadi hati-hati. Nah, kena ingat, aku tak nak dah. Selama ini aku banyak riak. Mulai sekarang aku dah taubat daripada riak. Aku nak buat kerana-Mu ya Allah. Sebab tu setiap kali sebelum mula ibadat, ingat dalam hati, ya Allah, bantulah aku. Sebelum takbir, jangan terus takbir. Faham? Masa berdiri tu, ya Allah, jauhkan aku daripada riak. Terimalah amalku ini. Allahu Akbar. Baru jadi comel. Nampak? Soalan seterusnya. Saya ada anak 14 dan 15 tahun, perempuan. Apa perlu dibuat? Ditekankan dalam nak memastikan anak-anak zaman sekarang terlindung daripada maksiat yang dijauhi dari perkara yang mungkar. Dia ada anak perempuan 14 dan 15. Anak dara dah lah. Sunti orang panggil. Okey? Cara mana nak mudah? Kita hantar dia belajar di madrasah. Itu paling mudah. Kita guru besar. Ingat dah, setiap ibu guru besar. Al-ummu madrasatun. Semua ibu ada anak, dia adalah guru besar madrasah. Faham tak ke? Di rumah kita tak dapat nak bagi semua benda, kerana kita pun banyak benda yang kita tak tahu. Okey, paling mudah masukkan ke madrasah. Nak review, tengok orang mana madrasah yang lebih baik. Nampak lagi? Hantar anak kita sini. InsyaAllah tak jahat banyak, jahat sedikit. Itu manusia memang jahat kalau lagu mana pun. Tapi bila basic dia tu banyak diberikan, insya-Allah. Tak, kalau kita jaga sangat pokok kita, tak hilang semua buah, hilang 5-6 butir juga. Faham? Daripada tak jaga langsung dengan pokok-pokok tak ada. Faham lagi? Jadi kita bagi yang terbaik dan sambil selalu berdoa, ya Allah, nak selamatkan aku dan anak isteriku ataupun suami dan anak-anakku daripada perkara yang tidak baik. Selalu berdoa. Kerana selepas Nabi wafat, orang yang paling masin mulutnya makbul doa ialah ibu-ibu. Zaman Nabi masih hidup, Nabi lah orang yang paling makbul doa. Lepas Nabi sudah wafat, ibu-ibu. Nampak? Tiap malam Jumaat baca Yasin, dalam sambil membaca, hati niat lembutkan hati anak-anak. Habis baca, tiup pada air mineral 1 botol. Tuang dalam air Milo anak kita sikit-sikit, insya-Allah. Nampak? Baru comel. Ni malam Jumaat tunjuk langit. Kalau tunjuk ke langit, langit tak utuh. Tunjuk buat apa? Faham? Bukan hak sinilah, hak tak mari. tunjuk langit. Sampai mutah-mutah ke diri. Siang dia tengok Jalan Piramli, Jalan Sultan Ismail, Jalan Raja Laut, Jalan Dangwangi. Pukul 3 pagi awet keluar, mutah habis. Takut tak dan kembali ke pangkal jalan, mati dalam keadaan dosa yang banyak. Masuk neraka lah kita. Orang yang paling cantik masuk dalam api jadi hodoh. Faham? Kereta Lamborghini Aventador 2.6 million, cantik sungguh, terbakar kat highway Jalan Duta, hitam legam, jadi hodoh. Betul tak? Tu kalau Lamborghini, bayangkan kalau Myvi terbakar. Belum terbakar dah hodoh dah. Faham lagi? Nampak lagi? Jangan main, jangan. Sikit-sikit berhibur, banyak kepada akhirat, insya-Allah jadi comel. Tunggu.
Setiap tahun dibuat pertandingan Ratu Cantik Dunia. Faham? 177 negara hantar. Malaysia hantar perempuan paling cantik dalam Malaysia. Okey. Uruguay hantar Miss Uruguay. Faham? Perempuan paling cantik dalam Uruguay. Ukraine pun hantar perempuan paling cantik dalam Ukraine. Itu Chile, itu Bolivia, Amerika, Spain dan sebagainya. Bila dapat keputusan seorang saja menang, namanya Miss World. Betul tak? Perempuan paling cantik di dalam dunia. Itulah. Masuk dalam api 5 minit jadi zombie muka dia. Betul? Kerana api menghodohkan. Tu yang paling cantik di dunia. Kita belum masuk dalam api dah hodoh dah. Dah kalau masuk, faham lagi. Lu fikir sendirilah. Faham? Nampak tak? Nah, belum masuk lagi situ kepek, situ kepek. Nah, jadi jangan derhaka kepada Allah. Okey? InsyaAllah kita hantar anak kita sekolah, nanti dia akan dikenakan pakai tudung begini. Tudungnya labuh begini. Bajunya begini. Tak boleh baju begini. Dia balik ke rumah masa-masa cuti, kalau dia tak ikut 100% uniform sekolah, dia akan ikut 60%. Lebih baik dah. Betul tak? Dia tak akan dapat 100%, melainkan dia duduk di asrama. Nak tudung labuh, faham? Kan tudung ni labuh, kan? 2 meter suku jadi tudung. Betul tak? Panggil tudung apa benda ni, ikan pari. Tapi bila dia balik di rumah, dia akan pakai tudung ikan kerisi atau ikan bawal. Faham tak lagi? Tudungnya kecil, tapi lebih baik kerana masih bertudung. Tapi kalau kita hantar silap sekolah yang tidak menekankan tutup aurat di sekolah, tak balik rumah free hair dah dia. Kita pula sakit hati tengok. Kadang-kadang kita pun dah baru nak mendekati agama, anak kita pula buat hal mengaibkan kita. Ramai ibu bapa ni dia tak marah. Tengok pakai pelik-pelik, seksi melampau. Dia tak marah. Dia nak marah, tapi dia tengok cantik juga anak aku pakai. Faham lagi? Begitulah. Dan di sana dia ajar akidah, dia ajar solat, dia ajar waktu solat, dia ajar menghormati orang. 100 benda yang dia ajar di sekolah, tak apalah dia tak ambil 100. Dia balik duduk dengan kita, habis sekolah dia pakai 40 saja. Sudah lebih baik. Betul tak? Daripada tak ada langsung kebaikan yang disampaikan. Nampak? Soalan seterusnya. Saya peluk Islam dah 4 tahun tapi belum hafal Quran. Hanya Fatihah dan surah Ikhlas saja. Adakah saya berdosa? Banyak soalan. Dengar baik-baik. Dia masuk Islam dah 4 tahun. Alhamdulillah, terbaik. Okey? Jangan masuk Melayu, masuk Islam. Masuk Melayu-layu. Faham lagi? Masuk Islam, bukan masuk Melayu. Faham? Nampak masuk Melayu jeng pasal Melayu ni dia tak amalkan yang Islam. Dialah rasuah, dialah mabuk dan sebagainya. Masuk Islam. Okey, dia dah sedang belajar Quran, tapi dia hanya pandai baca Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Jawabnya tak ada masalah lah. Kalau awak belajar lagi, Alhamdulillah. Kalau awak tak nak belajar, tak ada rugi apa dah. Kerana kalau kita tak mampu lebih daripada yang kita dapat, banyak lagi jalan laluan lain. Ada orang dapat syurga Allah dengan baca Quran. Ada orang dengan puasa sunat. Ada orang dengan sedekah. Malah baca Quran, malah puasa sunat, malah bangun malam, tapi suka sedekah. Sedekah itu bawa dia ke syurga. Dah ni boleh baca Fatihah, sudah kira lebih daripada baik. Ramai mana orang Islam tak reti Fatihah. Mu'alaf tak, daripada bukan Islam, dah reti Fatihah, terbaik. Tambah pula surah Al-Ikhlas, 1/3 Quran. Kelebihan baca surah Al-Ikhlas, seorang laki-laki jadi imam di zaman Nabi di kampung pendalaman.
Hebatnya laki-laki ni dia pelik pada orang. Dia hanya ingat Fatihah dan Al-Ikhlas. Macam soalan ni. Okey. Lelaki ni imam. Imam di kampung dia. Ada musalla, ada surau kecil di kampung. Di Madinah. Jauh daripada bandar. Dia hanya ingat Fatihah dan Al-Ikhlas. Lalu dia jadi imam semayang. Surah tu dia baca. Faham? Lepas rakaat pertama semayang subuh, Al-Ikhlas. Rakaat kedua, Al-Ikhlas. Semayang raya, Al-Ikhlas dua-dua rakaat. Semayang Jumaat, Al-Ikhlas juga. 7 tahun Al-Ikhlas saja baca. Tak ada surah lain. Lalah jadi orang kampung semua jadi boring tu. Sakit hati tu. Pakat berkumpul nak buang imam ini. Jadi gini, kita pergi ziarah Nabi di Madinah, kita tanya hukum dia. Okey. Ya Rasulullah, di kampung kami, seorang imam kampung kami, dia tak ada surah lain dibaca. Ni yang sebab kami mari ni. Semayang subuh Al-Ikhlas, semayang zuhur Al-Ikhlas, semayang maghrib isya Al-Ikhlas, tarawih pun Al-Ikhlas, habis benda semua surah Al-Ikhlas. Tak ada surah lain. Jadi macam mana ni? Kata Nabi, ada saksi atau tidak? Ada, betul. Ada saksi. Kalau begitu, balik bagi tahu imam itu, surah itu akan pimpin dia ke dalam syurga nanti. Teguh balik ramai-ramai. Faham lagi? Nampak? Mana teruskan surah Al-Ikhlas sampai mati. Jangan main-main. Ayat Quran satu huruf saja. Kalamullah. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa baca satu huruf je dari Quran, satu pahala. Al-hasanah bi asyri amsalihha. Satu pahala akan digandakan 10. Siapa baca bismillahirrahmanirrahim, dia mesti dapat 190 pahala. Nampak? Kerana bismillah ada 19 huruf. Siapa yang baca Fatihah sekali, dia akan dapat 1560 pahala. Kerana Fatihah ada 156 huruf. Nampak? Tak apalah surah apa pun yang kamu ingat, nombor 1 yang wajib Fatihah. Lain pada Fatihah, fardu kifayah je kita ingat, bukan fardu ain. Nampak? Jadi kalau nak lebih daripada itu, teruskan hafal Quran. Okey, tak ada masalah. Soalan seterusnya, derhaka tak kepada orang tua kalau kita tak nak pergi hospital? Sebagai seorang anak, derhakakah kalau kita orang tua tak nak pergi ke hospital, tapi kami sebagai anak bawa juga ke hospital? Adakah kita dikira anak derhaka? Kalau ibu bapa tak nak pergi hospital, faham, dan keras tolakkan dia itu, jangan pergi. Kalau sekadar tak nak pergi, bawa dia pergi. Kalau memang menyakitkan hati dia, kalau kita bawa juga, jangan bawa. Jaga hati dia. Faham lagi? Dia berubat ini, boleh kita tidak berubat, tapi jangan kita kritik atau komen. Faham? Kalau kita berubat, sunnah Nabi. Kalau ada sakit, Nabi kata tadawau, berubatlah kamu. Tapi kalau tak nak berubat, duduk diam-diam. Okey, ingat, jangan paksa ibu bapa pergi hospital. Okey, dia tak nak pergi sungguh-sungguh, tak nak, jangan. Kita carilah doktor, cari ubat, ubatkan dia. Faham lagi? Ada ibu bapa yang senang, dia nak pergi hospital, anak pula tak nak bawa. Faham lagi? Itulah dunia, tak? Berpusing-pusing macam-macam hal. Lagi kita duduk dalam dunia, kita tak akan lepas berhadap dengan masalah. Kita sendiri masalah. Betul tak? Kak Irma ingat tak? Tahun 89 ada satu masalah yang Kak Irma hadapi. Kalau tak ingat, tua. Dah yelah, ada masalah tak? Ke mana masalah tu? Ada lagi dah tak ada? Itulah. Lepas tu kita kena faham. Okey?
Pergi mana? Masalah tu pergi mana? Dah balik dah? Tak ada dah? Tak ada dah kan? Begini saya nak khabar, kita ini hadap satu masalah kan, ada masa-masanya. Ada orang 2 bulan, ada orang 2 minggu, ada orang 2 tahun. Lepas tu masalah tu hilang. Lepas hilang tahun 89 punya masalah, 93 mari pula masalah. Betul tak? Ha? Tak akan habis. Faham? Bila habis? Meninggal dunia. Faham tak? Jadi kita kena faham kita duduk ni di mana? Di negeri dunia yang masalah tak akan habis. Faham? Ingat tak dulu masa kita bujang, apa masalah kita? Nak cari laki. Betul tak? Problem tak? Problem. Dapat laki, masalah pula balah dengan laki. Molek dah, balah 2 tahun, balah pula dengan tok tua. Baik dengan mertua 3 tahun balah, dengan anak kita pula bermasam muka. Faham? Molek dah dengan anak kita 2 tahun berbalah, dengan kakak ipar pula kita berenggang. Faham? Molek dah belaka dengan kakak ipar, dengan mertua, dengan anak, dengan suami. Orang pula tipu duit kita 18,000. Banyak masalah. Nak dapat balik duit tu, kita pula masalah apa? Bini kita pula balah dengan jiran. Banyak tak masalah? Molek dah jiran, molek dah dengan bini kita baik dah, ngam molek. Kita pula nak nikah sekor lagi. Banyak masalah, dah habis-habis. Betul tak? Itulah dunia. Jadi tak usah susah dah. Kita faham dah dunia ni. Aku selesai ini satu masalah, esok insya-Allah masalah kedua. Faham lagi? Cuma kita sebagai orang beriman, kalau benda tu yang baik kita suka, alhamdulillah. Kalau musibah, inna lillah. Senang pun dapat syurga, Allah bagi susah pun dapat syurga. Soalan seterusnya, saya nak tanya Ustaz, tak payah tulis. Adakah dikira berdosa putuskan silaturahim jika ibu sendiri tidak mau jawab langsung panggilan saya disebabkan adik-beradik telah dipengaruhi fikiran ibu dengan macam-macam buruk sangka mereka yang tidak benar tentang saya? Baik. Adik-adik beradik dia dia telah racun kepala mak dia. Okey? Mak dia dah percaya dengan adik-adik, balah dengan kita. Faham lagi? Jadi semua cakap kita, mak kita tak mau terima dah. Kerana apa? Kerana 3 orang adik kita sudah racun mak kita. Okey, jawabnya nak buat macam mana? Tak ada apa yang pelik. Benda itu biasa, bukan luar biasa. Orang lain lebih teruk darimu lagi. Nampak? Kalau takat ibu diracuni adik-beradik, benda biasa je. Faham? Cerita macam-macam cerita orang jumpa saya nak selesai masalah. Hakmu cerita tadi ringan, orang lain berat lagi. So tak? Gitulah hidup. Kan apa tadi masalah? Dan awak ke mana? Jangan balah. Okey, diam saja. Kalau nak cakap, cakap yang elok. Dalil Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, cakap yang baik-baik. Kalau tak mau cakap, auliyasmud, diam. Kan dah jawab. 1400 tahun Nabi jawab. Ada balah dengan adik-beradik, ada balah dengan mak, cakap yang baik-baik. Faham? Tetap kita ziarah mak, tetap kita pergi telefon dia tanya khabar, tetap kita hantar WhatsApp, tetap kita hantar kuih kat dia, tetap kita tegur adik-adik, beri salam kurang-kurang dalam grup family WhatsApp. Faham lagi? Kalau tak sanggup nak cakap, auliyasmud, diam. Sebab apa? Sebab bila kita cakap, syaitan akan push. Nampak? Mulawang gini mu kata begini pula. Jangan biarkan membujur lalu melintang patah. Jangan surrender, lawan, tetap lawan. Faham? Akhirnya hati puas, dapat neraka Allah. Betul tak? Mak kita kan tu, buruk lagu mana pun tak ada jual dah di mana. DIY tak ada jual mak kita. Itu last. Nampak tak? Ayah kita pun tu last, satu-satunya ayah. Faham? Jahat lagu mana pun terima seadanya sambil kita menasihat.
Nasihat tak boleh depan-depan, belakang-belakang. Sampai melalui video klip YouTube dan sebagainya, share dengan mak kita. Faham? Selalu berdoa agar ibu kita tak diberikan kebaikan oleh Allah. Faham? Kerana apa? Kerana budi dia melahirkan kita pun sudah cukup banyak. Okey. Tak ada masalah apa pun, tak rugi apa pun, jadi orang baik. Okey. Soalan seterusnya. Kita berhutang tapi tak jumpa. Last contact dengan dia kita hutang, tak jumpa. Apa yang perlu kita buat? Dia hutang orang tapi nak bayar, tak jumpa dah. Sebab masa jumpa dia tak nak bayar. Faham? Hari-hari jumpa tak ada niat nak bayar. Bila dah hilang baru niat nak bayar. Itulah penyakit orang berhutang. Faham? Asal dia orang tu dah pindah, sibuk nak bayar. Kan? Kawan tu tak pindah, tak ada cari pun. Betul tak? Itu penyakit. Dengar baik-baik. Siapa yang berhutang, niat nak membayar, lalu hilang tuan hutang, dijamin oleh Rasulullah di akhirat nanti. Hutang itu lagu mana? Kita tetap cari sampai jumpa, atau bila putus asa tak jumpa dah, kita sedekah. Contoh kita hutang dia 1,000, kita cari dia tak jumpa, orang kata dah balik ke Johor, kita pun tak pasti. Ada kata duduk di Muar, ada kata Batu Pahat, ada kata Keluang, ada kata Segamat. Kita pergi cari pun tak jumpa. Bila dah putus asa jumpa, kata ulama, kita sedekah 1,000 itu pada pondok, madrasah atau masjid atau orang miskin. Dalam hati, ya Allah, jadikanlah sedekahku tadi pembayar hutang si fulan di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Faham? Tapi orang berhutang, orang ni dia laju. Faham? Dia tengok tuan hutang, sok melalui tak tahu. Faham? Kita cari dia 3 tahun, dia hutang kita. Kita pun satu hari naik kereta, kita nampak orang yang berhutang kita tu baru order teh tarik, buih tinggi lagi. Faham? Kita pun laju speed kereta, U-turn, tak ada dah. Padahal kita lalu tadi buih tu atas lagi. Faham? Kita lalu tu, tu dia. Kita pun tekan minyak 2 minit je. Faham? Kita corner, mari, tak ada dah. Laju dia. Tu hebat orang berhutang, betul tak? Kalau orang hutang kita, masa orang bayar tu, kita rasa seronok. Orang hutang kita 1,000, lepas tu dia mari bayar, seronok? Seronok? Saya tak pernah rasa seronok tu. Sebab daripada saya muda sampai tua ni, orang hutang seorang tak pernah bayar. Kan Allah sudah tentukan nasib, tak ada masalah. Faham? Kita pun makan okey je. Tapi nak cerita, orang hutang saya dari zaman sekolah sampai sekarang, tak tahu berapa puluh ribu, tak ada seorang pun pernah bayar. 5,000, 3,000, 2,500, 4,000, 900, 700, 50 jangan bilang. Ramailah. Tak tahulah. Seorang tak pernah bayar. Bukan nak cakap besar, tidak. Tapi nak cerita. Tak apalah kafarah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Betul tak? Tak ada orang bayar. Mari dengan bini, mari dengan mak mertua, nak suruh nampak kesian macam-macam. Tak. Seorang tak pernah bayar. Kalau ada bayar, mungkin kiamat lah. Kenapa kita sering diuji dengan perangai suami yang narsistik? Semuanya dia yang betul. Baik. Laki dia ni berat perangai. Semua salah bini. Faham? Yang salah laki pun laki betul, bini salah. Sakit hati tak kita jadi bini? Sakit hati. Salah siapa? Salah bini. Dapat laki macam tu, salah isteri. Kenapa salah isteri? Mu yang nak kerja. Bukan orang letak dalam guni, pilih A atau B atau C. Betul tak? Awak yang pilih dia. Lepas tu nak kahwin dengan seorang laki-laki 6 bulan. Bukan wajib, lebih kurang kenal dia. Jangan tengok baik dia di depan, di belakang. Faham? Ni ramai. Dia nak kahwin, dia di depan kita, dia pelakon drama. Faham lagi?
Depan baik sungguh, belakang dia jahat. Lepas tu dia dapat kita, dia tampar lah, dia terajang lah. Bang, tak bagi nafkah, dia keluar ikut suka hati dia. Tak, dia tipu kita. Macam-macam, tengok macam-macam hal suami. Betul tak? Padahal masa dia nak minta kita tu baik betul. Jangan percaya masa tu. Faham lagi? Okey? Kena tengok belakang. Siasat sungguh-sungguh. Kerja di mana? Jumpa CEO dia. Kerja di jabat ni, jumpa pengarah. Tengok dia punya disiplin, kod. Nampak? Tu cara dia. Dia minum air kedai kopi mana pagi-pagi yang dia suka. Pergi tanya. Nampak? Sungguh. Banyak sekarang pelakon drama. Bukan drama swasta tu. Pelakon dalam drama hidup ni. Faham? Dia tak baik. True skin dia sembunyikan daripada kita. Itulah jadi masalah. Faham? 82 yang dikhianat. 82% perkahwinan, 82% yang khianat isteri ialah yang tidak bermadu. 18% suami yang bermadu buat tak betul dengan isteri. Faham? 82% yang jahat kepada bini dia sendiri ialah yang tidak bermadu, yang monogami. Jangan main-main. Ini kajian. Nampak? Sungguh. Ni kita tengok misai. Tengok misai. Nak buat benda misai. Orang ada orang yang baik. Tahu tak? Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang beriman, yang paling baik dengan bininya. Bini dia jahat, dia baik juga. Bini dia maki, dia kata astagfirullah. Dia tak maki lawan. Nah, bini dia melebeh, dia senyum dia. Itu suami yang terbaik. Kenapa? Kerana dia bos, dia CEO. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah CEO dalam rumah tangga. Orang pemimpin besar. Isteri dia kalau buat salah, betul dah layak dengan kedudukan dia. Kerana dia kurang. Tahu tak? Jadi tak perlu kejahatan itu daripada suami. Kalau yang jahat, yang tak betul, yang tak kena, yang tak molek itu daripada isteri, itu biasa. Nampak? Kerana dia dipimpin. Kita pemimpin. Ni pemimpin sendiri jahat. Tahu tak? Itu tak bagus. Semua dia. Tapi ada pasangan lain pula, semua bini betul. Laki semua salah. Ada tak? Jadi nasib lah. Kadang-kadang suami jahat, kadang-kadang bini yang jahat. Ada pasangan dua-dua baik. Yang paling teruk dua-dua jahat. Nampak tak? Nampak? Itulah masalah. Betul tak? Banyak berdoa, banyak bersabar. Itu ujian. Kita duduk ni tempat ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku uji kamu. Tak, ada yang dapat laki jahat, ada dapat mertua jahat, ada dapat anak jahat, ada dapat bini jahat. Betul tak? Maka kita sesuaikan dalam perjalanan hidup kita. Jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita salahkan Allah. Okey? Soalan seterusnya. Saya belajar dah mengaji, tapi masih tak mahir. Umur dah 50. Tajwid masih belum mahir. Seorang lagi pula. Dia kata dah masuk 50. Muslimat mana seorang tak tahu? 50. Belajar tajwid tak pandai-pandai lagi. Kan dah terjawab tadi. Okey? Belajar lah. Belajar je. Teruskan belajar. Tak ada pelik apa pun. Faham? Ramai mana orang jahil dalam syurga nanti. Faham? Ramai mana orang belajar tak pandai masuk syurga. Ramai mana orang pandai masuk neraka. Perangai tak elok. Kita belajar tak pandai tak apa, perangai biar elok. Belajar pandai, alhamdulillah. Tak pandai, perangai biar elok. Banyak lagi cara lain. Aku belajar tak pandai, 13 tahun dah masuk kelas Badu Ain. Tajwid masih lagi wagi menggedum. Lagi. Nampak? Bukan kata mu orang puang. Orang lelaki pun kalau test seorang-seorang balik awal. Betul tak? Nampak? Kalau isteri tak pandai baca Quran, tidak pelik. Tapi kalau suami itu pelik. Kerana suami wajib tahu baca Quran. Kerana kamu pemimpin. Takkan CEO tak pas SPM. Itu pelik lah. Tak? Kalau kerani tak ada SPM, okey. Boleh je. Faham? Ni CEO bongok. Mana boleh. Faham? Kerana dia memimpin syarikat yang besar. Okey? Terus belajar. Pelat lagu mana pun tak ada masalah. Belajarlah sekadar yang kita boleh.
Kalau kita belajar sejam, seminggu 3 jam, teruskan seminggu 3 jam. Tak ada masalah. Pandai, alhamdulillah. Tak pandai, teruskan belajar. Islam itu mudah. Inna dina yusrun. Agama mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tak nak kamu payah. Allah nak mudah-mudah sahaja. Okey? Soalan seterusnya sikit lagi. Bolehkah kita kahwin tapi tak nak anak? Pula dah. Jawabnya boleh. Bukan wajib beranak. Sunat beranak. Faham lagi? Bukan wajib beranak. Cuma kalau kita ada anak lebih baik. Faham lagi? Ada anak lebih baik. Kita di rumah sekarang kita tak masak. Kita order. Beli di kedai. Atau ajak laki kita makan di restoran. Dan rumah kita memang tak ada dapur. Tak ada masalah. Faham tak? Janji makan. Tak ada dapur, tak ada. Tak ada dapur gas, tak ada periuk, tak ada, semua tak ada. Tak ada dapur, semua dining hall. Faham lagi? Tak ada dapur. Tak ada masalah. Tetapi kalau rumah kamu ada dapur, lebih baik. Lebih baik. Kata mana-mana rasa nak buat nasi goreng kepala ayam, faham? Nampak tak? Boleh buat, dapur ada. Faham? Begitulah dengan anak. Kita mati, biasanya yang mendoakan kita siapa? Kawan pejabat, saya beri ni. Kita dah mati, siapa biasanya akan pergi ziarah kubur kita? Tak. Nanti lu, kawan pejabat, bos pejabat, kawan Facebook, member dalam TikTok, tak, influencer yang kita puja-puja, atau anak kita. Siapa pergi kubur kita? Anak. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu sudah mati, masih lagi ada dapat kebaikan. Mana? Awaladin salihin yada'ulah. Anak kamu ada, dia mendoakan untuk kamu. Orang lain hanya sedih pada hari kamu mati saja. Betul tak? Orang kata Kak Irma meninggal semalam. Contoh. Yang lain pun letak emoticon menangis. Betul tak? Letak emoticon menangis. Tapi hari mati je. Tak? Hari kedua orang tak ingat dah. Yang biasa ingat biasanya anak. Itu kelebihan ada anak. Kata kalau berkahwin, dapatkan anak. Lebih ramai, lebih baik. Nabi pernah sebut, inkahul walu dah. Kahwinlah kamu dengan awet yang beranak ramai. Apa maksudnya? Kalau kamu kahwinlah perempuan yang suka beranak. Kalau boleh isteri kamu 2 tahun 3 kali beranak. Ambulan tak balik dah, duduk dalam pagar rumah. Faham? Itu yang terbaik. Fa ini mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kerana aku bangga menjadi nabi yang ramai umat pada hari kiamat. Nampak? Tunggu. Kereta kita boleh jual. Rumah boleh jual, tak berkenan. Tanah boleh let go. Faham? Tapi anak orang tak jual. Faham lagi? Itulah anak kita. Tak dapat anak betul, anak nasab, anak susuan kita cari, anak angkat. Betul tak? Sekurang-kurang dia mendoakan kita. Sekurang-kurang lepas mayang dia kata, ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa ibu bapa. Kita dalam kubur cerah. Nampak? Itulah. Tapi kalau mu tak nak anak juga kerana masalah-masalah tertentu, tak ada masalah. Okey, kalau boleh beranak dah. Nampak? Orang dulu-dulu suka beranak. Sebab apa? Satu kampung mari tengok. Ingat tak tahun 80-an kalau beranak? Beranak di KL, di Gombak ni. Orang nu Ulu Tiram mari. Orang nu air Kulai, air Andak mari. Orang Kodiang, Pok Tara, Sabit mari tengok. Mok Su Taiping mari tengok. Maklum Jerantut mari, semua bawa tu, bawa pisang tu, bawa tebu tu, bawa botol itu, bawa apa pampers itu, bawa apa sabun, cap 3 ekor burung pipit. Bang, banyaknya bagi dah. Tu bagi sapu tangan, bagi tuala, nak. Sampai separuh rumah hadiah, nak. Laki balik, bang, kita beranak lagi bang. Bapak hadiah banyak. Seronok, betul tak? Ni jiran beranak peduli aku. Tak ada. Jiran beranak pun kita tak tengok. Faham? Jiran KO terus tengok, mati habis dah. Tak ada peduli. Faham? Janji aku hidup. Betul tak? Tak seronok dah hidup kita ni dah.
Kerana penting diri masing-masing. Beranak ramai-ramai. Yang tua-tua tu balik beranak pula. Soalan seterusnya, boleh tambah masa boleh? Boleh? Boleh Nabi. Kita perhabis sikit lagi. Saya kerja pemandu peribadi, kadang-kadang bos saya pergi Genting untuk berjudi. Apakah hukum saya hantar? Tak boleh hantar kalau tahu. Kalau tak tahu boleh. Lepas tu hukum kena jaga dulu. Rasa tak seronok kerja lain. Alam taqwa ardullahi wasi'ah, tidakkah bumi Allah ni luas? Faham lagi? Allah kata wala ta'awanu 'alal ismi. Dalam bab buat dosa jangan tolong, tak boleh. Ambil keputusan nekat. Nampak? Okey? Jangan lambat-lambat. Kita tak tahu dia nak pergi berjudi, boleh hantar. Faham? Dia nak pergi minum arak, tak boleh hantar. Dosa aku yang lepas pun dah banyak dah. Aku tak nak banyak-banyak lagi. Okey? Soalan seterusnya. Macam mana kita nak tahu orang itu jodoh kita terbaik untuk kita? Kita tak tahu. Kenapa? Kerana takat jodoh kita tahu. Jodoh terbaik tak tahu. Apa makna jodoh? Pasangan. Faham? Pasangan saja. Kalau dalam perniagaan orang jodoh tu kita panggil partner. Dalam perniagaan. Faham? Orang tak panggil isteri. Dalam rumah tangga orang panggil suami isteri. Itu jodoh. Sebab tu jodoh tidak kita tahu. Kita nak bila kahwin tak cerai-cerai sampai dua-dua mati. Sehidup semati. Betul tak? Itu cita-cita kita. Tapi tak akan berlaku. Ada orang Allah beri jodoh dia 3 bulan saja. Ada orang 3 tahun. Ada orang 30 tahun. Betul tak? Ada orang 3 hari saja. Ada orang tak dan duduk tidur bersama. Berbalah atas pelamin berebut pisau. Bercerai dah. Nampak? Berebut pisau nak potong kek. Nampak tak? Tu. Sedang tengok bercerai-berai habis. Padahal masa dia kahwin tu seronok. Itulah. Sebab itulah kita tak tahu jodoh kita lama mana. Maka kita dilarang pergi kat orang kahwin katakan semoga kekal ke anak cucu. Jangan. Nabi marah. Wala taqulu bil baqa wal banin. Jangan kata semoga kekal ke anak cucu. Jangan. Bal qul, bahkan kata begini, barakallahu alaikuma. Semoga Allah berkati perkahwinan berdua kamu. Kan ada. Kita tak semoga kekal ke anak cucu. Dah Allah yang tahu panjang mana jodoh. Faham? Ada orang kita jodoh dengan orang yang sangat kita bercinta saja 15 tahun bercinta. Dari tingkatan 4 sampai habis buat PhD bercinta. 15 tahun baru kahwin. 15 tahun bercinta, 15 bulan saja kahwin. Lepas tu cerai tolak 3. Faham? Kenapa? Kerana aturannya lain. Allah jodohkan dengan suami pertama 6 bulan, suami kedua 3 bulan, suami ketiga kekal sepanjang hayat. Faham? Itu rahsia Allah. Tak, yang kita patut buat, cari yang terbaik. Itu saja. Bukan terbaik harta banyak, pakai bateri dan sebagainya. Yang lebih sayang kepada kita. Soalan seterusnya sikit lagi. Makcik-makcik nak tanya, sabar sekejap. Macam mana saya nak menjadi isteri yang solehah dan terbaik untuk suami saya walaupun dia tidak menghargai dan menunaikan hak saya yang sepatutnya. Saya dapat seperti wang dan perhatian yang secukupnya. Gitulah. Kita tak akan dapat pasangan yang sangat sempurna. Tak ada. Pasangan yang sempurna ada 2 saja. Satu dalam drama, satu lagi dalam lagu. Kau yang sangat sempurna. Faham? Lagu ada. Faham lagi? Nampak? Andra and the Backbone. Faham? Tak? Lagu ada. Realiti tak ada isteri terbaik. Tak akan ada. Dalam realiti tak ada suami terbaik. Tak ada. Tak usah nak bohong. Tak ada. Faham lagi? Tanya ni ada lelaki dah. Tak, betul tak? Tidak yang terbaik, tapi lebih baik daripada tak ada laki. Itu saja. Faham lagi? Nampak tak? Ke tak betul? Tak, suami kita bukan yang terbaik. Tak akan, pelawaknya. Suami kita tidak yang terbaik. Faham? Walaupun masa kita bertunang tu, semuanya terbaik. Memanglah pasal belum kahwin. Kita bertunang, hati kita gembira. Kita bertunang, hati kita seronok. Dengar lagu ya hal percintaan, kita rasa kitalah dalam lagu tu.
Tahu tak? Bohong belaka. Yang buat lagu pun bohong. Dia 3 kali menang lagu cinta terbaik. Dia 4 kali bercerai. Bukan Malaysia lah, Zimbabwe. Faham? Betul tak? Jadi yang ada, suami aku bukan yang terbaik, cuma lebih baik ada suami daripada tak ada suami. Itu saja. Nah, jadi banyak tak kena. Terimalah seadanya. Apa yang kita boleh komplain, kita komplain. Apa yang boleh kita kritik, kita kritik. Betul tak? Tujuan kahwin litaskunu ilaiha, supaya kamu wahai lelaki sayang dia betul-betul. Faham? Sayang sungguh-sungguh. Suami yang terbaik, dia dulukan kehidupan isteri dia. Jumpa tak? Tak jumpa dah. Contoh lagu mana? Dia dulukan nyawa isteri dia. Kalau dia berjalan di tepi hutan, rima datang pegang kaki bini dia, dia akan terjun atas belakang rima, dia berlawang dengan rima supaya bini dia selamat. Itu suami terbaik. Ada tak? Tak ada. Rasa nak pelawak. Yang ada kalau rima ambil kaki bini kita, laki dia kata ambil lah. Faham tak ni? Aku pun lama dah meluat tengok. Faham tak ni? Tak faham tak? Sungguh. Tak? Kita masa senang kita nak kita seorang lah. Tak? Belum kahwin. Tengok orang bertunang. Kalau dia bawa tunang dia naik motor. Faham? Dia nak bawa tunang dia daripada KL balik Banting. Nampak? Tak ada kereta lagi, pakai motor. Tunang dia naik dia, tak? Dia gear 1 tak masuk gear 2 sampai Banting. Nampak? Tunang dia duduk gitu, faham? Kenapa? Kerana dia nak suruh jadi rapat. Faham? Gear 1 sampai Kelang. Tapi bila dah kahwin dah, bini dia duduk, dia masuk gear 5. Bini dia rapat belakang sikit. Nampak tak? Nampak. Aku tahu, aku buat dah. Dah. Apa hukum gantung tak bertali? Suami bagi duit setiap bulan tapi kami duduk asing-asing. Dengar baik-baik. Bila kita berkahwin dengan laki kita, kita kahwin dengan bini kita, tidak wajib duduk serumah. Tidak ada dalam kitab mana wajib duduk serumah. Tak. Yang wajib nafkah zahir dan batin. Mana? Kalau kamu duduk di rumah kamu asing dari rumah isteri, malam wajib kamu pergi ke rumah isteri kamu. Itu hukum Islam. Cuma kita, amalan kita sekarang bila kahwin duduk serumah, afdal, lebih baik. Faham tak lagi? Lebih baik. Kerana apa? Semua masalah kita ada bersama. Dari hukum asal tak wajib duduk serumah. Okey, yang wajib kita beri dia makan minum, pakaian, tempat tinggal dan nafkah batin. Mana maghrib kita kena pergi rumah isteri, siang kita balik tidur di masjid. Tak ada masalah. Faham? Tu. Tapi sekarang biasanya bila kahwin kita duduk serumah tak? Itu lebih baik. Jadi suami ini dia cerita dalam soalan dia duduk asing-asing. Tak ada masalah. Jangan berbalah, jangan tak tunai nafkah. Boleh saja, tak ada masalah. Isteri duduk di Gombak, suami duduk di Ampang. Boleh. Faham? Jangan balah, boleh bertemu, tak ada masalah. Okey, kalau kamu dapat duduk serumah, lebih anggun, lebih cantik. Okey? Jangan yang gantung tak bertali ni ialah tidak beri apa-apa kewajipan. Itu baru gantung tak bertali. Faham lagi? Tapi benar banyak berlaku. Dia kahwin, kemudian dia rasa tak suka dah kepada bini dia, ditinggalkan terus. Dia tak cerai, tak beri nafkah. Duk di KL bini dia, balik Johor, balik Lapis, balik Segamat. Faham? 13 tahun, 16 tahun. Tengok rekod Jabat Agama. Kalau Terengganu ada seorang satu kes 32 tahun. Bini tu tak tahu hukum, masih menunggu. Patut pergi report Mahkamah Syariah, dapatkan keputusan pasah, dibatalkan nikah, kahwin lain, hidup yang baru lebih baik daripada menunggu. Dia tak faham. Dia tunggu itu 32 tahun. Kesian. Sebab orang mengajar agama dia tak pergi. Duduk tengok drama mak dia. Faham lagi? Orang mengajar duduk tengok drama. Drama tu kan banyak sambung. Baru hero nak kena cekik dengan Atuk Kopek, bersambung malah esok pula.
Bersambung, kita pun tak ada pergi kuliah dah. Orang mengajar hukumnya pergi mahkamah syariah, dia ingat tak boleh. Duduk di rumah 32 tahun. Faham? Dosa banyak tu suami tu. Gantung bini tak bertali, akhirat masuk neraka. Jangan main-main. Bagaimana kita nak khusyuk? Untuk rajin beribadah. Kalau kita semayang, khusyuk itu sunat, bukan wajib. Siapa yang tidak khusyuk, tidak berdosa, tetapi pahalanya sangat kurang. Kerana akimi solat li zikri, Allah kata dalam Quran, semayanglah supaya ingat kepada aku. Maka ingat kepada Allah itu khusyuk. Macam mana kita nak khusyuk? Senang sahaja. Yang payah praktikal. Jawapan senang. Faham lagi? Mu tanya, aku boleh jawab. Aku sendiri tak khusyuk-khusyuk. Senang tak? Dah. Apa dia? Khusyuk ni ada banyak kelas dia. Kelas kita orang biasa, dua perkara buat. Yang pertama, jangan bergerak-gerak dalam solat sampai salam. Maksudnya pergerakan yang bukan solat. Kawal diri kita, biar duduk diam. Seperti tergaru-garu. Ada orang, Allahu Akbar, tak dan letak ni, garu tu. Faham? Macam beruk mayit. Bodoh lagi dalam angkat ni, garu. Allah. Faham lagi? Dalam angkat takbir garu tu. Kata ulama yang nombor satu, tamakun. Tidak bergerak melainkan perbuatan solat. Kalau gatal, sabar. Melainkan gatal yang mengganggu khusyuk, baru garu. Okey? Itu pun ada orang gatal kaki kiri, kaki kanan garu. Faham tak? Apa benda semayang lagu tu? Tak? Sahabat Nabi seorang itu dia semayang dalam kebun kurma. Diamnya tak bergerak ni, lama semayang asar, burung 2 ekor singgah di atas kepala dia. Burung ingat pokok. Faham? Kerana diamnya dia. Burung boleh singgah di atas kepala. Kita kalau semayang bukan burung, bewok lari. Faham lagi? Bewok tengok uyuh lari. Faham? Bergelepar sekali kita. Tak? Nombor 2 ialah tadabbur. Kita datangkan arti bacaan di mulut dalam hati. Faham? Kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah, Maha Agung. Kata lagu tu. Tak, ambil terjemahan tu. Banyak ustaz-ustaz kita buat buku terjemahan, RM3, RM4 jual kedai buku. Jalan tar pun banyak. Faham? Terjemahan bacaan dalam solat. Kita hafal 3 bulan, kita tak payah tengok buku dah. Nak? Kita kata Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini. Ya Allah, ampunkan dosa aku, rahmatilah aku, tampallah kekuranganku. Faham? Main dengan perasaan kita, duduk hadir benda itu dipanggil tadabbur. Orang panggil khusyuk, dah di sisi Allah. Sudah memadai. Okey? Kita semayang semayang kita bukan ingat Allah, ingat barang hilang. Faham tak? Allahu Akbar. Oh, sini anak kucing kereta. Faham tak? Baru teringat anak kucing kereta. Faham lagi? Nah, ada orang tumbuk belacang masa tayak awal. Tengok tayak awal tu, tumbuk belacang, lepas tumbuk belacang baru goreng ikan. Faham lagi? Nampak dah jeng. Jika suami setelah bercerai tidak beri muta'ah dan harta pencarian, apakah hukum? Muta'ah ini kalau diputuskan oleh mahkamah, suami wajib bagi. Contoh, RM5,000, contoh, wajib bagi. Suami yang sengaja tak bagi, sakit hati ke bini, dikira makan harta haram. Tapi isu yang paling banyak dalam Malaysia, suami tak bayar nafkah. Kerana isteri sudah bekerja atau suami memang jahat. Dia kata bini dia kerja dah jabat tu pejabat ni, gaji RM4,500, jadi I tak payah bagi dah you. You dah kerja. Okey, bodoh juga bini dia. Faham lagi?
Tak? Dua-dua bangang. Dah. Nampak? Jadi dia tak bayar. Padahal seorang suami wajib beri nafkah, makan minum, tempat tinggal dan pakaian sampai mati. Walaupun isteri dia itu jutawan. Nampak? Jangan main-main. Isteri tak wajib keluar 1 sen pun dalam hal rumah tangga tu. Yang isteri nak beli suku, tak ada masalah. Contoh benda yang wajib, makan, beras, pakai dan sebagainya. Faham? Sofa bukan barang wajib. Isteri nak beli duit dia, dia punya suka. Suami tak berdosa, tak beli sofa. Kerana punggung bini dia sofa dah. Faham tak gitu? Sungguh. Tahu tak? Sebab tu Allah buat di punggung kita ada daging yang lebih. Sebab kita nak duduk. Sungguh, bukan bergurau ni. Faham? Laki, perempuan, negro, Melayu, semua punggung besar. Supaya bila kita duduk tak sakit. Tu sofa original. Lebih tahan daripada IKEA. Faham tak tak? Cuba bayang kalau Tuhan buat punggung kita macam lutut. Duduk, duduk. Sakit kita. Jadi kata ulama, kerusi empuk bukan nafkah. Faham? Suami beli sunat. Faham tak lagi? Yang nafkah makan minum yang penting di dapur tu. Okey? Ingat, suami sengaja tak bagi. Contoh, isteri kita 3,000 sebulan. Contohlah, kalau Terengganu 3,000 seorang sebulan. Okey? Kita tak bagi 3,000. Kita bagi 1,000 saja. Contoh bulan tu. Maka 2,000 tak bagi lagi. 2,000 itu jadi hutang sampai mati. Jangan main-main. Makna kalau ada perceraian, kematian, suami kena bayar dulu hutang 2,000. Oh, ramai orang tak belajar. Tak? Orang laki-laki yang baik, bukan kata yang wajib, yang sunat ditambah. Nampak? Bukan yang wajib, yang sunat dia bagi. Baca saya khabar macam Nabi kata, sebaik-baik suami yang baik dengan bini. Ingat, kalau bini kita call, abang ada kat mana? Ada Sogo. Bang, beli gak kasut saya yang RM16 tu. Hei, mana boleh RM16 mu bini aku. Aku beli kasut 800. Cap anak anjing. Hush puppy. Betul tak? Pasal mu bini aku. Mu beranak-anak aku 3 orang dah. Takkan kasut RM16. Faham? Babi liang. Tak? Nampak? Ni bang. Kasut tercabut bang. Kejap. Ambil motor pun. Ingat nak beli baru. Pergi cari daun lah. Faham? Masuk daun lah. Padahal bini dia. Betul tak? Bagi. Bini minta 100. Jangan beri 100. Beri 1,000. Bang, biti 100. 1,000. Bang, beli kain yang RM16 semeter. 200 semeter. Faham? Semua bagi lebih. Bang, beli rantai yang 300. Hei, 3,000 rantai. Betul tak? Setuju tak? Baru dia tak marah kita kahwin lagi. Faham? Bolehkah perempuan balu berkahwin dengan laki-laki bujang? Sekupu ke ustaz? Akan ada masalah ke kemudian hari? Baik. Boleh ke balu mati laki tak? Geng, janda mati laki kahwin dengan laki-laki bujang. Apa maksud laki-laki bujang? Ui, sakit kepala. Sakit kepala. Euphamol 650. Euphamol 650. Euphamol 650. Satu je lega. Euphamol 650. Cubalah penyelesaian satu tablet kami. Disahkan halal. So I make it harder. Don't hold back. Galvanize. Trajectory and balance look good. You're
Every day, Michelin innovates to move the world forward on the road and far beyond. Michelin, motion for life. Anak teruna, okey, yang belum pernah berkahwin, boleh atau tidak? Boleh. Banyak di zaman Nabi sahabat laku. Tak ada masalah. Okey, yang jadi masalah kahwin dengan bini orang. Baru masalah. Faham tak lagi? Tak ada masalah. Okey? Yang naknya kita baik dengan pasangan. Faham lagi? Janda atau anak dara tidak menjadi persoalan. Cuma yang afdal, yang muda lebih baik dari yang tua. Itu saja. Itu kerana Nabi pernah Abdul Rahman bin Auf berkahwin. Nabi tak ada. Bila Nabi jumpa Abdul Rahman, orang khabar ni Abdul Rahman ya Rasulullah baru kahwin. Baru kahwin. Nabi pun ucap tahniah lah. Kemudian Nabi tanya, hal sayyib ya Abdul Rahman ambik. Kamu kahwin tu perempuan yang tua atau yang muda? Jawab Abdul Rahman, sayyib ya Rasulullah. Saya kahwin isteri tu orang tua dah. Lalu Nabi pun kata, halla bikra. Tulang ibu kau, tulang ibu ha. Kenapa kau tak kahwin isteri yang muda? Dapat bermain-main dengannya. Faham tak lagi? Jadi kahwin dengan muda pun boleh, kahwin dengan tua pun boleh. Okey? Yang moleknya, yang afdal yang muda. Walaupun yang muda itu balu. Walaupun yang muda itu gen tu, janda. Faham? Lebih baik daripada anak dara yang tua. Ni janda umur 21, itu dara 76. Faham tak lagi? Nampak? Jadi Nabi kata, halla bikra ya Abdul Rahman. Kenapa kau tak kahwin yang muda? Yang muda tu kan meramai, tulang ibu kau, tulang ibu ha. Kerana dalam perkahwinan bukan saja seks, tetapi juga ialah bersukaria, bermain-main. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu kahwin dengan bini yang muda, kamu boleh ajak dia bermain, dia boleh ajak kamu bermain-main di dalam rumah kamu. Nabi belum berlari dengan isteri. Nampak? Tu. Faham? Balik ni bermain. Nabi dan Aisyah cerita mandi berdua kerana bergurau. Faham? Dan kita tak buat mandi berdua malam pengantin. Ni mandi suku dah. Faham lagi? Mandi berdua. Balik ni buat pula. Amalkan balik. Bang, tadi ustaz kata mandi berdua. Buat dulu. Dia akan ada pergurauan. Pergurauan tu menyebabkan segala salah silap bini kita, kita sudah maafkan. Kita dah rasa sayang. Kita rasa makin suka. Kerana ada pergurauan. Betul tak? Isteri kita simbah air, kita simbah obat gigi. Dia pancutkan conditioner, kita tuang klorok atau muka dia. Apa ada? Ada pergurauan. Jadi ada rasa senang hati. Betul tak? Ini yang Nabi kata, tulang ibu ka, wa tulang ibu ha. Kamu ajak bini kamu bermain, bini kamu ajak kamu bermain. Habis mandi pula, bang, kita sambung lagi yang ustaz khabar tadi. Jom main. Sambung yang semalam. PS5. Tom tembak. Betul tak? PlayStation. Habis PlayStation, lawang congkok. Habis congkok, carom. Betul tak? Habis carom, polis sentry. Kerja kat dapur. Betul tak? Laki umur 37, bini umur 32. Seronok bekerja-kerja. Betul tak? Tapi dah kalau bini 26, laki 69, 2 kali pusing meja, meninggal dunia. Faham? Aku malah layan dah robot ni. Doakan PhD saya. PhD? Apa dia? Doakan PhD saya. Dia ni buat PhD. Bagus. Semoga berjaya lah. Doakan juga jodoh untuk saya. Pula dah. Dia letak PhD dulu. Jodoh tu dia nak pergi tu. Semoga cepat dapat jodoh yang baik untuk dunia dan akhirat kamu. Amin ya rabbal alamin. Sayang ustaz,
ketak-ketak. Ini janda ni. Dah. Tak apa. Nanti PM tepi. Apakah hukum makan buah-buahan dekat tokong? Berat arti ni. Orang kampung tak makan buah tokong ni. Mu ni nak makan pula. Dalam TV nampak kelas sangat. Buah tokong dia nak pergi makan ke dah. Tak. Pernah ditanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab Penawar Bagi Hati, jangan makan buah yang dibuat sembahan. Okey, jangan makan. Gurau-gurau juga. Tak. Jangan makan. Okey? Haram. Buah yang dibuat sembahan syirik tu jangan kita dibat. Tak elok. Okey? Buah haram jangan. Nak bab makan jangan yang haram. Nak makan sedap, nak makan wayu ke anggur ke apa, tak ada masalah. Duit sendiri. Jangan nipu duit orang. Okey? Buah jiran jatuh dalam pagar kita, boleh tak ambil? Boleh. Tak boleh makan. Boleh ambil je, faham? Nampak? Kenapa boleh ambil? Tanah kita boleh alih. Okey? Makan haram. Dan solution dia mana? Solution dia tengok kedai-kedai tepi jalan ada jual buah. Beli di situ, halal. Okey? Baik. Kita pergi kepada sesi seterusnya. Yang ni nanti jemput saya sekali lagi. Kak Irma kata tak nak jemput dah. Nah, kalau jemput lagi kita datang lagi. Okey? Kita jawab yang ni pula. Tapi kalau ustaz lain jawab, lebih lagi detail jawapan dia. Okey? Kita pergi sesi makcik-makcik bertanya pula. Silakan. Hello. Okey, baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, Bola Yanda kita juga sekarang sedang bersiaran langsung di Facebook, YouTube dan juga Twitch Ustaz, kan? Jadi bagi isteri saya yang tengok, Ustaz dah cakap, Ustaz dah terangkan, kita amalkan isteri saya. Okey. Ustaz balik kena saya Ustaz. Okey, baik. Sesi makcik bertanya, Ustaz jawab. Jadi kita akan bertanya dengan makcik. Makcik, nama kakak siapa? Nama kakak bukan nama anda. Tapi nama makcik siapa? Nama abang Hasina. Ya, sebenarnya soalan makcik. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hasina, Ustaz. Laju? Tak tanya soalan dia lah. Ini saya nikah dengan Syed Jamal. Lepas tu bila saya nikah dengan tok lelaki saya tu, tok lelaki saya kena buat keluarga lah. Kena buat keluarga tak setimur sebab saya bukan Saripah. Okey. Lepas tu kak, dia kata sebab saya ni tiga menantu hak dia benci lah. Sebab saya telah memutuskan nasab Ahlul Bait. Jadi saya dan tok lelaki saya ni cubalah buat baik dengan mak tua tu, tok tua saya kan. Saya pergi jumpa, tanya khabar. Tapi dia gini, dia tak setimur juga selagi anak dia tu menikah dengan saya. Jadi Kak Ustaz Rahman, dia saya nak buat mana Ustaz? Nak buat mana? Okey, suami okey. Suami saya lah. Baik, suami namanya Syed, keturunan Nabi. Okey, Syed kahwin dengan perempuan yang bukan Syarifah, faham? Okey. Bila sebut Syed dan ni dengan Syarifah kita fahamlah. Okey. Di zaman Nabi dulu tidak dinamakan Syed, tidak dinamakan Syarifah. Itu kemudian. Dan kerana apa dinamakan Syed? Kerana supaya mereka ingat kepada keturunan mereka. Hukumnya tidak menjadi masalah pun. Dibenarkan. Ditandakan keturunan Nabi dengan nama permulaannya Syed, dibenarkan ulama-ulama. Tak ada masalah. Begitu juga yang perempuannya dinamakan dengan Syarifah. Kalau di Mekah dulu orang kenalkan anak beranak Nabi namanya Syarif. Kalau laki-laki, kalau perempuan Syarifah. Kalau di Indonesia, kalau keturunan Nabi yang kebanyakannya diletak gelaran di depan Habib. Yang perempuannya Habibah. Okey. Hukum Syed kahwin dengan perempuan yang biasa sah. Yang jadi masalah perselisihan di kalangan ulama,
ialah syarifah berkahwin dengan lelaki biasa. Faham? Jadi dalam kes awak tak ada kes, faham? Suami syahid kahwin dengan perempuan yang bukan syarifah, tak ada masalah, kerana keturunan tidak, nasab tidak putus. Dia nasab dengan suami ke dengan bini? Dengan suami. Kan kita bin ayah. Nampak? Kita bin ayah. Nampak? Jadi kalau kita masalah mak tidak syarifah, anak tetap syahid. Betul tak? Ke anak awak jadi megat? Syahid kan? Kerana ayah dia syahid. Kita ni keturunan daripada ayah, dilahirkan dalam perut mak. Faham tak lagi? Supaya ada pasangan dalam kehidupan seorang ayah, dan kita taat, lebih taat kepada mak dulu, walaupun ayah kita itu nasab. Orang tanya Nabi, nak taat mana dulu? Makmu. Lepas tu makmu lagi, lepas tu makmu lagi, yang tiga baru bapa engkau. Faham? Dia lagu tu. Okey. Kenapa? Kerana nak jadi adilnya Allah, nasab sebelah ayah, ketaatan sebelah mak. Tu keadilan. Faham? Takkan nak berat, takkan nak adil macam ni. Tahun ni mak beranak, tahun depan ayah beranak. Jam. Hancur yang ribet. Faham? Nampak? Tak? Jadi keadilannya ialah nasab sebelah ayah, kira keturunan ikut ayah, tapi taat belah mak. Faham tak lagi? Jadi awak tak ada isu. Cuma kadang-kadang ada juga orang yang menekankan keturunan itu lebih dari segala-galanya. Batu Nabi kata tungkahul mar'ah li arba'. Biasanya kita kahwin dengan perempuan ini 4 sebab. Ada orang kahwin li hisabiha, kerana keturunan. Kahwin kih keturunan. Ada orang kahwin li jamaliha, kerana muka comel, putih lepuk. Faham? Ada kerana li maliha, kerana kuasa dia, kerana pangkat dan harta dia. Dan ada kerana li diniha, kerana akhlak, mulutnya manis. Faham? Baik budinya, hatinya bersih. Ada juga. Faham lagi? Jadi bukan salah kahwin kerana keturunan, tetapi sebaik-baik kahwin kerana akhlak. Okey? Jadi kalau dia tak dapat nak terima, terimalah. Itulah dia. Tak perlu berdendam. Kerana hidup kita bukan untuk orang, hidup kita untuk kita. Cuba buat baik di lain kali dengan mertua. Lain kali kita beri salam, jumpa dan sebagainya. Tak terima, jangan datang rumah aku. Kita balik. Sebab kita punya kereta ada steering, boleh pusing. Kalau pusing balik. Raya tahun depan pergi pula rumah betul. Jangan datang, balik pula. Itulah tugas kita. Sampai kita bertemu dengan Allah. Boleh? Itu yang terbaik. Kamu tak rugi apa pun. Makan masam rasa masin ke masam? Masam lah tak? Makan garam manis tak? Masin. Tak ada sakit apa tu. Lagi makcik mana nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia ketawa dulu dah. Saya Suki. Saya nak bismillah nak cakap sikit kat Ustaz, boleh? Boleh. Saya ni kahwin dah lama Ustaz. Ada ompek orang anak dah. Ada ompek anak. Pak anak? Ompek, ya. Ompek. Orang Nogori ni? Ya, Nogori. Orang bau. Orang bau tu. Sawah lebar. Ya. Masalah dia cina. Dan suami dia sayang benar. Dan kat suami dia sayang. Tapi suami dia tu agak Ustaz. Asyik pukul lasak dia rojok. Cuma macam ni lah. Bukan nak bebukkan air ke suami. Suami dia tu solat tak bonah. Solat tak bonah Ustaz. Bulan puasa pun tak puasa Ustaz. Tapi dia tu paksa dan masak untuk dia. Kalau dia tak masak, dia pelasah dan lain. Jadi selalu fikir macam ni lah Ustaz. Orang kata kalau janda tu malu kan. Dan kalau boleh dia doa. Ya Ustaz jangan ketawa dan boleh. Dan boleh. Bukan ketawa. Saya teringat ayam Dan Lopez tu. Ini contoh Lopez lagi. Lopez tu kan Ustaz. Dan doa ya supaya dia berubah.
Tapi dia nak minta cerai dosa tak Ustaz? Dan tak kalau boleh tak mau jadi canda Ustaz yang kita awal Ustaz. Jadi apa kesimpulan? Baik. Okey, ada laki tak molek. Mana tak semayang, tak puasa. Okey. Diam dulu. Berhenti dulu suka. Berhenti dulu suka. Tengok nangis, saya suka. Saya nampak macam suka je. Air mata tak boleh keluar lah. Iyalah lah. Ya. Dah orang drama. Ngaku-aku nak menangis. Tak apa. Saya faham. Okey. Dengar dulu satu-satu. Nabi kata ayyumam ra'atin sa'alat talaqan min zawjiha min ghairi ba'sin fal jannatu haramun 'alaiha. Mana-mana isteri yang sengaja minta cerai dari suaminya, tidak ada jahat suaminya, maka tidaklah dia mencium bau syurga. Maknanya nanti dulu jangan menangis lagi. Aku pun meluat dah tengok muka dia mau menangis lagu tu. Dah. Teruk benar dah tu. Dah. Baik. Okey. Tu Hadi dengar Hadi dulu. Sengaja minta cerai tak. Suami yang baik dia tak cium bau syurga. Maknanya tak boleh masuk. Bila tak masuk syurga bukan balik semula ke Gombak ni. Maknanya sebelah sana Konalot. Go to hell. Itu maksud dia. Okey. Melainkan ada sebabnya. Kalau ada sebabnya boleh. Sebabnya lebih kurang 5. Nombor 1, suami tidak benarkan dia melakukan yang wajib. Boleh minta cerai, tidak berdosa. Suami tak benar dia tutup aurat, contoh. Okey, faham? Suami tak benar solat, okey? Boleh minta cerai, tak berdosa. Okey. Yang kedua, suami suruh buat yang haram. Suami suruh minum arak, suami suruh main judi ke apa kan? Boleh minta cerai. Kerana itu bukan layak tidur sekatil dengan kita. Kita amanah Allah. Betul tak? Okey. Yang ketiga, suami mendera. Sepak terajang kita, pukul tendang muka kita, sakitkan kita, lebam situ, lebam sini, jahat suami. Okey? Yang keempat, suami kena penjara. Mahkamah kebanyakan di Malaysia tetapkan minima penjara 3 tahun. Okey? Bawah pada 3 tahun tak boleh minta cerai. Faham tak lagi? Okey? Yang kelima, suami tidak menjadi suami, tak menunaikan anggun